Di rumah seorang gadis, ada sebuah sofa misteri. Setiap kali dia selesai mandi dan duduk, sofa tu akan mengurutnya. Tapi kalau lelaki yang duduk, sofa tu akan keluarkan cangkuk besi tajam dan cucuk sampai lelaki tu menjerit kesakitan. Sofa tu kemudian menyeret lelaki tu ke balkoni lalu mencampaknya jatuh ke bawah. Mujurlah sofa ni ada prinsip dan takkan cederakan wanita. Tapi lelaki tu tak serik. Siap berani bawa balik semula sofa tu masuk ke rumah. Dia tak tahu yang sofa tu bukan sahaja dah bernyawa, malah gatal. Masa gadis tu tengah mandi, sofa tu berdiri kat luar pintu mengintai. Gadis tu ingat cuma gurauan teman lelakinya. Lepas mandi, dia baring dan diurut dari kepala sampai ke kaki hingga tertidur nyenyak. Keesokan harinya, dia terkejut tengok ruang tamu dah kemas, lengkap dengan lilin dan 2 piring sarapan atas sofa. Ingatkan teman lelakinya yang sediakan, dia gembira lalu mencium lelaki tu. Tapi lelaki tu buat tak tahu dan siap makan sarapan gadis tu. Sofa tu berang lalu tekad nak balas dendam. Masa gadis tu tak ada kat rumah, sofa tu senyap-senyap menyerang lelaki tu dari belakang guna cangkuk besi sampai dia meraung kesakitan. Lelaki tu sempat telefon teman wanitanya minta tolong. Gadis tu datang bawa polis, tapi polis tak percayakan aduannya. Lelaki tu yang ketakutan bersembunyi kat rumah sendiri. Tapi malam tu sofa tu datang mencari lalu menikamnya sampai mati. Gadis tu yang keliru pergi jumpa paderi untuk minta bantuan. Paderi tu menceritakan kisah sepasang suami isteri pengamal ilmu hitam abad ke-18 yang mati dibunuh dan roh dorang boleh merasuki barang. Satu-satunya cara nak hapuskan dorang ialah dengan membakar barang tersebut. Gadis tu bergegas balik dan menyimbah petrol pada sofa tu. Tapi setiap kali dia nak nyalakan korek api, sofa tu terus meniupnya padam. Masa nyawanya terancam, polis sempat sampai dan menembak sofa tu. Gadis tu yang trauma lari ke tandas untuk muntah, tapi tiba-tiba ditarik kuasa misteri. Rupanya roh pasangan jahat dari sofa tu dah berjaya bertukar jasad masuk ke badan gadis tu dan polis selepas memperdayakan polis tu dengan air ubat tidur. Kawan baiknya yang pelik nampak diorang keluar bersama terus naik ke atas untuk periksa, lalu terdengar suara merayu dari dalam sofa. Barulah dia sedar roh gadis tu dan polis sebenarnya telah dikunci selamanya di dalam sofa tersebut.